Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali, saya Dr. Haris Abdul Rahman. Apa itu thalassemia? Thalassemia ialah salah satu penyakit darah keturunan yang paling lazim di rantau kita. Namun begitu, ia juga merupakan antara penyakit yang paling sering disalahfahami. Sebab itu, dalam video ini saya ingin berkongsi penerangan yang ringkas tentang penyakit ini, bagaimana ia diwarisi, perbezaan antara thalassemia alfa dan beta, serta maksud menjadi pembawa berbanding thalassemia major. Jika anda atau ahli keluarga pernah diberitahu menghidap thalassemia, saya harap video ini dapat membantu menjawab persoalan dan mengurangkan kebimbangan. Kita mulakan dengan asasnya. Thalassemia ialah penyakit genetik yang menjejaskan penghasilan hemoglobin. Hemoglobin ialah protein dalam sel darah merah yang bertanggungjawab membawa oksigen ke seluruh badan. Apabila hemoglobin tidak dihasilkan dengan sempurna, sel darah merah menjadi lebih kecil, mudah rosak dan tidak dapat membawa oksigen dengan sebaiknya. Inilah punca utama anemia dalam penghidap thalassemia. Secara umum terdapat dua jenis thalassemia, iaitu thalassemia alfa dan thalassemia beta. Perbezaan antara kedua-duanya bergantung kepada bahagian hemoglobin mana yang terjejas. Dalam thalassemia alfa, penghasilan rantai alfa berkurang atau tiada. Dalam thalassemia beta pula, penghasilan rantai beta yang berkurangan. Kedua-dua jenis ini adalah penyakit keturunan, bermaksud ia diwarisi melalui gen daripada ibu dan bapa. Setiap daripada kita mewarisi satu set gen daripada ibu dan satu set daripada bapa. Jika seseorang hanya mempunyai satu gen thalassemia dan satu gen yang normal, individu ini dipanggil pembawa thalassemia atau kadangkala disebut thalassemia carrier, minor atau trait. Kebanyakan pembawa adalah sihat sepenuhnya, tidak mempunyai sebarang simptom dan hanya dikesan secara tidak sengaja melalui ujian darah yang menunjukkan sel darah merah mereka kecil atau sedikit kurang. Penting untuk difahami bahawa menjadi pembawa tidak bermaksud seseorang itu sakit. Keadaan menjadi berbeza apabila seorang anak mewarisi gen thalassemia daripada kedua-dua ibu dan bapa. Dalam situasi ini, anak tersebut boleh menghidap thalassemia major, iaitu bentuk thalassemia yang lebih serius. Dalam thalassemia beta major sebagai contoh, badan hampir tidak menghasilkan sebarang hemoglobin normal. Ini menyebabkan anemia yang teruk sejak usia awal kanak-kanak dan memerlukan rawatan jangka panjang. Mereka bergantung kepada rawatan transfus darah sepanjang hidup. Di sinilah pentingnya mengetahui status pembawa. Jika hanya seorang pasangan adalah pembawa, tidak ada risiko untuk mendapat anak dengan thalassemia major. Tetapi jika kedua-dua pasangan adalah pembawa jenis thalassemia yang sama, risiko untuk mendapat anak yang terjejas adalah tinggi. Dalam keadaan ini, ujian lanjut dan kaunseling genetik amat penting, terutamanya bagi pasangan yang merancang untuk berkeluarga. Penting untuk saya tekankan bahawa menjadi pembawa thalassemia tidak mengehadkan kehidupan seseorang. Terdapat tokoh terkenal yang diketahui sebagai pembawa thalassemia dan menjalani kehidupan yang aktif serta berjaya. Antaranya ialah Amitabh Bachchan, pelakon legenda India, dan Pete Sampras, bekas pemain tenis nombor 1 dunia. Ini menunjukkan bahawa pembawa thalassemia boleh hidup sihat, aktif dan mencapai kejayaan dalam pelbagai bidang. Sekarang, saya ingin sentuh sedikit tentang thalassemia major. Pesakit dengan thalassemia major biasanya memerlukan transfusi darah secara berkala untuk memastikan paras hemoglobin mencukupi, membolehkan mereka membesar secara normal dan dapat melakukan aktiviti harian yang dengan baik. Namun, transfusi darah yang berulang boleh menyebabkan pengumpulan zat besi berlebihan dalam badan kerana badan kita tidak mempunyai cara semula jadi untuk membuang lebihan zat besi ini. Oleh itu, rawatan pengkelatan zat besi atau iron chelation diperlukan untuk menurunkan lebihan zat besi dan melindungi organ-organ penting seperti jantung dan hati. Jika ia tidak dikawal, zat besi ini boleh menjejaskan sistem endokrin kita. Sebab itulah pesakit thalassemia major perlu dipantau untuk komplikasi seperti akil balik yang lewat, kencing manis, masalah tiroid dan kesihatan tulang. Sebelum kita akhiri, saya juga ingin berkongsi beberapa perkembangan besar pada masa kini
terdapat kemajuan besar dalam rawatan thalassemia melalui gene terapi dan pemindahan sumsum tulang. Rawatan ini bertujuan membetulkan punca penyakit di peringkat genetik dan bagi setengah pesakit terpilih, ia berpotensi mengurangkan atau bahkan menghapuskan keperluan transfusi darah jangka panjang. Walaupun rawatan ini masih terhad, ia memberi harapan besar bahawa pada masa hadapan. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam episod seterusnya Pakar Darah anda. Jika video ini bermanfaat, sila like, kongsikan dan ikuti Pakar Darah anda untuk lebih banyak penerangan tentang kesihatan darah. Sekian.